Hello, morning. Apa khabar semua? Hari ni hari Sabtu. Baru lepas buat pink ride hari tu 200 km last week. Memang tough lah event tu. Tapi okey lah, menarik lah. Congrats lah kepada semua semua yang join, organizer. Hope semua orang enjoy lah. Hari ni kita dengan Grandpa dengan anak buah dia, Afiq, daripada Banting. Katanya nak buat recovery ride, tapi jangan percaya sangat lah mereka ni. Recovery ride tapi 200 km. Apa punya recovery ride minta tahu. Kita ikut je lah, layan kan. Pagi lagi, baru pukul 7.30. Kita nak pergi ke Port Dickson ke mana. Dalam 150 ke 200 km. Tengok kalau rajin 200, kalau tak rajin ada chicken loop, boleh potong balik 150. Okey. Hari ni tak tahu nak sembang apa. Tak ada idea, tak ada topik. Maybe kita sembang pasal fueling kot. Pasal makan. Apa yang kita orang makan bila buat ride jauh-jauh ni, 100 km and above. Ni pun lapar ni, tak makan lagi ni. Sekejap lagi kita sembang lah, tengok. Kita try dokumen, tengok berapa banyak kita makan hari ni, apa yang kita makan dan berapa banyak kita makan. Itu kita tengok ni, Grandpa 63 tahun ni, dia makan apa yang kuat sangat ni. Okey, jom kita kayuh dulu. Seremban ada 2, Grandpa ada 1 je tau. The one and only. Macam mana bang pagi-pagi? Macam mana? Kerja lah, biasa lah. Okey, kita sampai ke pit stop yang pertama. Sarapan lah dulu. Kayu jauh-jauh tak sarapan, macam mana? Nasi lemak pit stop. Oh, sedap ke Grandpa sini? Stop lah, tahu lah. Nama pun pit stop. Mesti stop lah. Kena stop. Terpaksa stop lah. Tadi tak mau stop sebenarnya. Kalau ikut Grandpa tu sampai PD dia tak berhenti. Hoi. Tak boleh ikut dia punya cara. Dia membau sejuk lah. Dia sejuk lah. Tu pasal kita ajak pergi Cameron minggu depan, dia tak nak ikut. Hari ni dah kena sejuk. Okey lah. Ni makan jap. Okey, selesai kita punya sarapan hari ni. Makan apa tadi? Nasi lemak, telur goreng, air 2. Berapa kalori tu nanti kita kira. Kita nak menuju ke Paya Lebar. Grandpa kata situ ada bot boleh naik. Tengok kalau sempat kita naik. Tak sempat, lain kali lah kita tengok. Ada cruise Sungai Linggi katanya. Okey, jom kita jalan dulu, tengok apa ada kat depan pula. Let's go. Anjing ni ada je mana-mana kalau kayu. Nak tukar tayar pun ni kacau lah. Tak bagi can lah. Grandpa laju sangat. Basikal pun tak tahan. Sampai pancit dibuatnya. Hei. Dah ada kampung ah. Kat mana? Kita nak menuju ke Rantau.
Bukan rantau abang, bukan rantau panjang, rantau negeri sembilan. Jom. Jauh kami merantau, sampailah ke Pekan Rantau. Chinese New Year coming ah. Selamat menyambut Hari Raya Cina lah untuk semua yang menyambut Hong Si Fa Cai Semoga semua orang lebih prosperous lah this coming New Year. Alright, let's go. Tu dia pokok nyok banyak. Oi, syok kalau jadi toki kebun nyok ni. Dapat ayat nyok ya, pergi petik sebiji. Cari beruk, pergi petik. Hilang dahaga kan. Dia cyclist dengan air kelapa tak dapat dipisahkan. Pergi jauh-jauh mana mesti cari ayat nyok. Kuala Sawah. Tak tahu ada sawah padi ke tak ada ke tak tahu. Nama Kuala Sawah. Tak jumpa lagi sawah padi. Saya ingat dulu first time buat Odek 200 tu. Mesa Mall ingat 3-4 tahun dulu, 3 tahun. Checkpoint kat sini lah, last checkpoint. Oh barai betul masa tu nak habiskan. Sampai balik habis buat 200 tu pukul nak dekat pukul 6. 5 pagi habis pukul 6. Okay lah, newbie masa tu. Lepas tu berjangkit buat 300. Buat 400. 600. Sampailah sekarang. Tak tahu sampai bila. Selagi kaki boleh mengayuh, selagi ada kudrat, okey lah kan. Buat keluar-keluar peluh sihat, tubuh badan cukup lah. Okey, jom jalan lagi, jom. Laju mereka ni. Asyik dah tekan pada tadi ni. Okay, kita ke pit stop kita yang kedua. Pot lepak minum makan sikit, top up apa yang patut di restoran apa ni, Al Firdaus. Kalau main dengan grandpa dia mesti berhenti kat sini. Kita makan dulu, review balik, tengok apa yang ada lagi kat sini, apa yang sedap. Tadi dah nasi lemak, tengok nasi apa pula yang ada, mi ke bihun pun sedap juga. Okey, kita makan dulu, jom. Sudi tak free lah dulu, kita banyak pembeli. Kita makan dulu roti canai, Racun-racun dia extra jos dengan kari pap. Berapa kari pap, Grandpa? Kalau mau kayu 200 km? 10 lah. Hari-hari mau makan lah, bukan hari mau kayu baru makan kari pap. Dengar tu. Sebelum kayu tu kena banyak makan kari pap. Tak tahu rumah siapa ni dia suruh naik. Rumah kawan dia kot. Macam zaman British punya. Grandpa ni ada jadi tour dia. Orang lama punya style lah. Dia terasa nak pergi tengok rumah, dia ngajak belok je. Masjid Al-Wakil, Lubuk, China. Cantik. Boyak.
I love Sungai Timun. Selamat datang ke negeri Melaka. Kita menuju ke Lubuk China. Masuk ke kiri pergi Sawah Raja. Akan parit saja ada raja. Sawah pun ada raja juga. Lubuk China, China. Dulu ingat selalu tengok wrestling dulu dengan pak aku. Ada wrestler tu nama China. Perempuan badan ketak-ketak. Kuat kau main. Mati lah dia pun. Geng dengan Triple H dulu. Sekarang ada John Cena. John Cena pun dah besar lah. Okey. Kita masuk ke sempadan Melaka. Inilah Melaka. Tanjung Bidara, Pangkalan Balak. Lubuk China. Kali ke berapa saya pun tak ingat lah berapa kali saya lalu sini. Beberapa kalilah. Okey, alhamdulillah sampai Melaka. Kita ke Kuala Sungai Baru. Kuala Linggi. Aku tak pernah lalu sini. First time main sini. Grandpa bawa. Jadi tour guide. Dia nak bawa tengok bot katanya. Bot cruise Sungai Linggi. Jom kita pergi tengok ada apa situ. Kereta. Jom. Ya. Hup hup. Pokok sawit tinggi-tinggi tu. Pokok lama ni, berapa puluh tahun punya pokok. Kuala Sungai Baru. Macam biasa sampai, macam tak biasa sampai. Ingat lupa. Okey. Ada ayak nyok sedap ni. Tak ada orang jual ayak nyok tengah-tengah panas ni. Ayak nyok. Tak ada. Kita tengok kat depan. Ada ayak nyok ke ayak tebu ke. Hoi, sedap ni. Okey, jalan lalu. Port Supai. Apa tu kita minum sini lah. Ni kot. Port Supai. Nak sampai? Aku pernah datang ni. Muda-muda dulu lah. Ha? Muda-muda dulu ke apa? Kayu juga. Oh, kayu ingat bercinta dulu. Bukan Oh, cantik kat sini. Boleh masuk ah? Oh, boleh. Ada grandpa mesti boleh punya. Dia kenal semua orang tak apa. Kita ikut je dia. Wah, dia tengok. Pokok bakau. Siapa tak bisa tengok pokok bakau ni no. Port Supai. Dia kata ada kota lama atas tu. Kota peninggalan zaman tak tahu zaman British dulu kot. Jom kita jalan tengok ada apa kat sini. Manalah tempat dia bawa ni ya. Aduh jelah. Orang otai-otai ni. Tengok tu bot lama. Bot karam. Macam cerita Pirate of Caribbean. Cantik belakang baju tengok. Aku lebih takut apa?
Aku lebih takut kematian ibu dan ayahku daripada kematianku sendiri. Alamak. Syahdu ayat dia. Betul ya. Al-Fatihah untuk ibu saya pun dah pergi. InsyaAllah. Oh, nampak orang mengaitkan. Angkat. Ha? Nak naik bukit tu. Ya ke? Ha. Alamak, leceh lah. Oh, tempat ikan bakar sini. Naik tangga. Naik tangga leceh Okey, sampai di sini sahaja. Tu, Kota Supai. Tengok ada apa? Tak sikit ni tengok. Jalan, tengok ada apa? Bukan Tupai tau, Supai. Dia meriam semua dah. Naik tangga mengah pula dah. Naik bukit tadi tak apa nak mengah. Ni batu-batu lama ni tu. Agaknya lah. Nampak macam batu lama. Tengok batu dah. Batu elektrik. Kota dibina oleh orang Belanda dan Bugis 1757. Tu dia lama macam ni. Inilah kota dia. Tak dapat bayang dulu macam mana keadaan dia tu. Zaman dulu-dulu dengan panasnya. Ui. Syukurlah kita duduk zaman dah ni, ada kipas, ada aircon. Zaman dulu apa pun tak ada. Syukurlah kita, nanti Allah akan tambah lagi no. Wa in syakartum wa azidannakum. Okeylah, jom. Hati-hati, ada 2 ekor buaya. Inilah dia. Tapi ni bagus punya. Tak makan orang. Dia senyum je. Makan nasi. Sungai Linggi. Coklat sikit lah. Kalau tak dia jernih. Jernih boleh nampak ikan kat bawah. Ada ikan duyung. Selamat datang ke Port Dickson. Dari Melaka masuk ke Port Dickson. Yes. Kampung Tanjung Agas. Jom. Okey, udah sampai ke pit stop yang ketiga kah? Lebih kurang lah. Nasi lemak kukus Pajero. Oh, sudah panas. Baru 113 km.
Up. Oh, tayar grandpa pancit ke tadi? Nasib kurang baik sikit hari ni. Panas. Okey. Kita reload dulu, sekejap jalan balik. Tengok apa ada sini. Kena ikan keli sedap kat ni. Okey, jom. Okey, nasi goreng ikan masin. Teh ais. Extra jos. Kenyang. Jauh lagi nak balik Baru pukul 2 lebih. 2.20. Makan jadi kita nak jalan lagi. Berapa km lagi kan, Bang? Lagi 5 jam. 5 jam. 5 jam sampai mana? Sampai Kedah. Nilai lagi 3 jam tu. 3 jam ah. Grandpa maghrib. Mampui kena seksa dengan grandpa. Dia maghrib baru nak sampai, dia kata. Maghrib besok lah, bukan maghrib hari ni. Satu hari tak puas kayu, mesti 2 hari. Teluk Kemang. Hot Dixon. Let's go. Nasi lemak depan kubur. Senang pun nama tu. Nasi lemak depan kubur. Okey, jom. Ni lagi satu. Burger kubur. Oi. Nak makan pun takut. Bandar paling bahagia di Malaysia katanya. Siapa yang rasa tak berapa berbahagia tu, boleh datang duduk kat PD lah. Siapa nak jadi yang berbahagia, boleh duduk kat PD Port Dickson. Celebu Lembau Wolopila Seremban last one Port Dickson. Alright. Berhenti jap. Grandpa nak cari tube. Basikal dia 2 kali pancit lah. Dia dah tension. Tak apa. Sabar. Benda boleh settle. Laju budak ni. Ui. Tengok kaki dia. Dia tarik 35-40. Ui. Tak larat aku nak ikut dia. Baik ada orang muda tu nak tarik. Berhenti ke terbang daripada tadi. Kita berada di Lukui. Nak balik sekarang pukul 3.23. Nak balik lagi berapa 50 km dia ni. Berapa km lagi kau nak balik? Dia lagi 70. 70? Umat ai. Dahsyat dia orang ni. 70 dia buat macam 7 km aje. Power. Ni ketua dia ni. Grandpa. Saya letih ikut dia ni. Okey, jom. Nak balik. Cuaca okey sikit lah. Tadi panas lagi. Ni dah kurang sikit panas. Let's go. Jom. Burung patah sayap bertongkat paruh. Paruh pun patah. Nak tongkat apa lagi pun tak tahu. Okay, coming to the next pit stop, Petronas. Pit stop keberapa tak tahu, the last one lah. Minum air jap, buang air. Lepas tu nak bergerak balik lah.
Nak melayang Bukit Belanduk pula lagi. Aduh hai. Dah penat. 143 km. Okay, sampai rumah dalam 180 aku. Okey lah tu. Okey. Kita review dulu. Cari air yang bergula dengan air yang bergaram sikit. Top up balik garam yang hilang. Okey. Kita tengok apa yang ada, apa yang sedap. Alright. Air apa kan sedap? Air sutun lah. Kalpix. Kalpis betul. Andailah Grandpa. Mountain Dew 1. Kalpis 1. 15 kilometers. Buah naga banyak. Bukit Belanduk. Oh, sih. Orang kalau dia kuat, power, dia mesti kat depan sambil relax-relax, tengok pemandangan, tunggu orang. Itu tandanya orang yang power. Okay. Ni orang dia. Aduh, kami laju lagi ya. Tak boleh ikut cara orang muda. Kita orang tua buat sedar diri gila. Okay, tunggu Grandpa jap. Itu dia Grandpa. Baliklah dia orang. Ikut kiri. Balik ke Banting. Kita nak balik ke Nilai. Dah traffic light pula. Ada. Lagi 30 lebih kilometer. Pelan-pelan je lah. Laju lah ikut budak-budak ni. Dah seorang-seorang ni kita boleh ikut pace kita sendiri. Okay, panas ni. Pukul 4.30. Janji tengah hari nak balik dengan rumah. Ini dah lambat. Nak tarik telinga je gini. Okey, jom. Masjid Pekan Sepang. Dah penat. Pukul 5. Nak berhenti minum kan nak jalan ya? Jalan dulu 166 km. Sabar, kita jalan dulu. Oh, dia durian. Musim durian tak habis lagi. Meriah betul. Tu dia bandar Nilai. Nilai pun dah maju lah ni. Dulu pekan kecil lah. Sekarang dah bandar. Aku dah 3 kali jumpa ulang kat sini. Terlintas jembatan ni malam-malam. Banyak ulang kat sini ya. Di sungai. Okeylah. Sikit lagi. Salah. Lepas tu kita ke Nilai. Nilai impian. Let's go. Ya, inilah masalah kalau duduk kat Negeri Sembilan ni. Lagi 1 kilo 2 nak sampai rumah pun nak kena memanjat. Untuk kau lah Negeri Sembilan ni. Apa je lah. Baguslah untuk training kan. Okey. Kita dah nak sampai ke dia Nilai 3. Nilai impian. Sudah pukul 5.30.
Lagi kita cari tempat mayang jap. Let's go, let's go. Manjat lagi. Flyover ni berapa persen lah? 7%, 8% ada ni. Apa boleh buat? Tak panjat, tak balik. Jom, jom, jom. Pelan-pelan panjat. Okay, last pit stop kat Petron Nilai Impian. Kita berhenti jap. Nak semayang jap. Lepas tu minum air. Lepas tu balik lah. Okay. Jom, 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 jom. Dah lambat ke 5.30 dah. Let's go. Alright, so ride hari ni 180 km. Dah sampai Nilai dan nak sampai rumah. Berhenti jap, nak semayang-semayang. Top up minum air Zapper satu. Yang yogurt untuk top up energy yang hilang. Okay. So basically itulah lebih-lebih kurang benda yang kami makan kalau kami ride jauh-jauh ni. Nanti kita totalkan lah, tengok berapa kalori yang kita makan dan kita burn tu kan. Dah habis tu nanti jangan lupa top up protein tu bagi banyak sikit. Kau boleh makan ayam ke, makan ikan, tahu, tempe ke, apa-apa benda yang berprotein lah, supaya orang punya recovery tu boleh cepat lah, lebih pantas recovery ya. Jangan lupa tidur lah. Tidur is the best recovery punya tools lah. Tidur secukupnya, jangan lebih-lebih pula. Tak bangkit lagi orang rumah hampa marah pula kan. Agak-agak lah kan, makan seselera yang mungkin. Itu sajalah kot. So nanti yang lain-lain nanti kita share lain lah. Minggu depan kami nak Cameron pula. Patut minggu ni recovery ride, tapi ni grandpa ni last week kami kayu 200 km ingat. This week nak recovery. Dia punya recovery pun 180 km. Recovery apa macam ni? Apalah, hormat orang tua. Thank you Okay lah, nanti next time kita jumpa lagi. Kalau nak komen apa-apa, komen lah. Nanti apa yang aku boleh jawab lah Alright, take care. Nanti next time. Thank you, bye bye.